Apa itu metafizik? Metafizik ni dia asal dia daripada dua perkataan lah, daripada meta dan juga fizik. Meta ini bermaksud selepas ataupun melangkaui, dan fizik pula bermaksud material. Jadi secara literal dia, metafizik ni bermaksud proses di mana kita mengkaji benda yang kita tak nampak ataupun di luar dunia fizikal kita ni. Kalau nak bagi analogi bagi hangpa faham, bayangkan skrin TV itu adalah fizik, dan benda yang di sebalik skrin TV itu macam wire dan sebagainya yang kita tak nampak, itu adalah metafizik. Dan kita nak mengkaji macam mana benda yang kita tak nampak tu buat bagi skrin tu berfungsi. Jadi metafizik ni dia ada dua maksud. Maksud yang pertama yang diwujudkan oleh Aristotle. So Aristotle ni kata metafizik ni adalah kajian yang mengkaji kewujudan semata-mata sebab benda tu wujud. Okay, sebagai contoh sofa ni, ahli sains dia kaji fabrik sofa, tapi ahli ekonomi kaji harga sofa. Kalau metafizik ni pula dia kaji ciri-ciri yang ada pada sofa ni. Kenapa dia panggil sofa? Kenapa sofa ni sama dengan sofa jiran sebelah? Kenapa walaupun rupa tak sama tapi kita tahu yang itu sofa? Faham tak? Maksud kedua dalam metafizik ni pula iaitu kajian yang melebihi kelima-lima pancera indera kita lah, iaitu kepercayaan yang orang awam sekarang fikir, iaitu dunia gaib. Dunia gaib ni dia berkait juga dengan pandangan agama. Sebab dalam agama ni kita manusia berfikir adakah roh itu wujud, adakah Tuhan itu wujud kan? Sebab benda-benda ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar, tapi kita tahu kewujudan dia. Jadi dalam metafizik ni dia membincangkan realiti pandangan tersebut. Dalam metafizik ni dia ada dua pasukan. Yang pertama materialisme dan yang kedua idealisme. Apa beza kedua-dua ni? Untuk materialisme ini, orang yang berpemikiran materialisme ini dia berfikir bahawa setiap benda yang ada kat dunia ni macam manusia ni hanyalah satu material ataupun hanya benda. Jadi perasaan kita, roh kita, semua benda yang kita tak nampak itu sebenarnya berasal daripada otak kita sahaja. Jadi maksudnya dekat sini materialisme ini dia percaya bahawa roh itu sebenarnya tak wujud pun. Sebagai contoh, bila kita tengok smartphone, katakanlah smartphone itu adalah jasad dia. Bila smartphone tu bateri habis, automatically apps dalaman dia, yang ini minda dia, tak boleh pakai. Jadi maksudnya kat sini memang total loss, tak ada apa yang tinggal, tak boleh pakai dah. Berbeza pula dengan idealisme. Idealisme ni pula dia percaya benda fizikal itu adalah jelmaan ataupun sebagai jasad kepada benda yang kita tak nampak. Jadi benda ini sangat serasi dengan pandangan agama lah, iaitu mereka percaya bahawa roh itu lebih penting, lebih utama daripada jasad itu sendiri. Contoh analogi dia, idealisme ni katakanlah dia macam TV. Dalam TV ada siaran kita tak nampak. Katakanlah bila TV tu rosak, siaran tu dia tak rosak pun, dia tak hilang, dia tetap akan ada walaupun TV tu rosak. Inilah contoh idealisme. Jadi sekarang saya nak jawab soalan pensyarah saya, iaitu gambar ini menunjukkan upacara kematian bagi dua agama lah. Itu tak penting. Just nak tunjuk upacara kematian lah. Jadi soalan dia dekat sini, kenapa upacara kematian ini dianggap metafizik bagi sesetengah individu? Sebab apabila upacara kematian berlaku, upacara ini dia berkait dengan maksud kedua metafizik yang kita bincangkan tadi tu. Sebab bila kita mati, jasad itu masih ada, tetapi roh itu tak ada, dia berpisah. Dan roh itu dia tidak boleh diakses oleh 5 panca indera kita. Macam upacara baca doa, buat tahlil apa semua tu, menghargai si mati ni,
dia adalah satu upacara menghargai ataupun appreciate lah tentang kematian ni, sebab orang-orang berpemikiran idealisme ini percaya bahawa ada kehidupan selepas mati. Jadi benda ini tak dapat diterjemah ataupun tak dapat dijelaskan oleh sains, tapi metafizik lah yang dapat menjelaskan perkara tersebut. Macam upacara pembacaan doa, buat tahlil apa semua tu, upacara ini adalah upacara yang mengiktirafkan kenyataan tersebut untuk mengukuhkan lagi kepercayaan benda ni. Sebab benda ni dia tak dapat dijelaskan oleh sains, metafizik je yang dapat menjelaskan. Selain itu, metafizik ni juga setengah kes tu dia memaksa kepada individu tersebut untuk menjadi materialisme ataupun idealisme. Kenapa? Sebab sesetengah orang yang berpemikiran idealisme ini percaya bahawa upacara kematian tersebut sangat penting. Sebab bila seseorang itu mati, dia percaya bahawa roh itu masih ada, masih wujud. Jadi kita perlu menghargai ataupun melakukan apa proses yang berkaitan lah. Tapi untuk orang yang berpemikiran materialisme pula, anggap upacara kematian ini adalah yang terakhir. Dah tak ada dah, lepas mati, mati lah. Tak ada pun kita nak kena menghargai roh ke, nak kena percaya bahawa si mati tu masih ada ke. Jadi metafizik inilah yang menentukan kepercayaan seseorang, cara mereka faham tentang kehidupan dan kematian. Jadi benda inilah yang menunjukkan bahawa pandangan setiap orang tu tak sama dalam kepercayaan mereka dalam kehidupan dan kematian. Jadi upacara kematian ini dia dianggap metafizik sebab momen ni lah dia akan memperjelaskan kita tentang sifat realiti yang tidak material. Kita juga dipaksa untuk menjawab, adakah kita ini bukan sekadar jasad saja, tapi kita ada roh.